akan mengelakkan perbuatan maksiat. Oh, mengelakkan perbuatan maksiat. Membina masyarakat akhlak dan bertanggungjawab. Penting orang tak ada hancur. Allah yang apa tu? Apa tu? Okey. Sekarang tanggungjawab suami dan isteri. Tanggungjawab suami ya. Suami ni. Ada 3. Pertama, memberikan nafkah zahir dan batin terhadap isteri seperti makanan, pakaian yang baik seperti memberikan kasih. Dah kasih itu. Dan lawatan perubatan. Ada nombor phone dia? Ada nombor phone dia? Tolong jangan buat. Saya. Mandi.